Dalam video ini, saya nak kongsikan macam mana kita mula buat Amway business. Sekarang kita boleh guna social media platform seperti TikTok. Saya nak menunjukkan beberapa contoh macam mana kita guna TikTok menjalankan bisnes Amway ini. You boleh tengok video ini menunjukkan dia ada 1,900 punya like. Dia ialah triple diamond dalam Amway. Kita masuk komen dia. Nampak ada orang komen tak? Nak join macam mana ya tuan? Kita tengok yang lain punya video. Ini orang buat video 5 sebab kenapa engkau kena jadi ahli Amway hari ini. Mari kita masuk tengok dia punya like adalah 1,300 punya like. Dalam komen dia ada orang tanya kena simpan stok ke? Area Sabah ada ke? Amway. Labuan ada Amway ke? Lepas kita buat video, memang ada orang minat akan komen. Mari kita tengok video lain pula. Lepas kita buat video, memang ada orang minat akan komen. Mari kita tengok video pula. Kita boleh nampak ada orang komen minat. Bos boleh jadi member. Sekarang pasal TikTok, dia sudah popular di seluruh negara. Sekarang kita buat bisnes Amway tak sama dengan dulu. Dulu kita buat bisnes Amway memang susah. Tapi sekarang kita ada social media, kita boleh guna social media punya teknologi dan AI punya teknologi memudahkan bisnes kita. Sekarang kalau ada buat bisnes Amway, memang senang berbanding dari masa dulu. Yang penting kalau lah you nak buat bisnes Amway ni, pertama you mesti belajar macam mana nak guna TikTok, Facebook, Instagram dan Rednote. Belajar guna sosial media platform sekarang berkembang bisnes kita. Anda perlu belajar macam mana buat video, macam mana buat post, macam mana buat post Amway produk. Bila anda sudah buat semua dekat sosial platform, anda akan boleh dapat kesenangan yang berminat dan boleh juga dapat you punya downline. Join sekali dengan awak. Bila anda sudah buat semua ini bersama-sama dengan you punya downline, anda akan satu hari boleh berjaya bersama-sama. Yang ini video kita kongsikan sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada beberapa lain soalan, you boleh tanya saya.